Awak pergi mana sekarang? Sekarang dah waktu maghrib. Kenapa awak balik lambat ni? Sekarang, awak bagi tahu saya. Kenapa awak balik lambat? Saya sebenarnya jumpa diorang. Tadi saya tolong mereka. Diorang cedera tadi. Faris, tolonglah. Tangan saya sakit. Jangan genggam tangan saya. Awak janganlah beri alasan. Sekarang, saya dah bagi tahu awak kenapa awak balik lambat. Berani awak cakap macam tu? Sampai bila awak nak marah saya ni? Saya dah kecewakan awak. Lagipun, saya benci awak. Awak tak perlu nak marah saya lah. Erman. Elina. Akil, ini Papa. Kamu tak kenal ke? Ini Papa kamu. Maaf ya Encik, saya tak ada ayah macam Encik ni. Lagipun, Mama dengan Papa dah lama cerai. Mama, jom kita balik. Tak apa ya Akil, jom kita balik. Lagipun dah nak hujan ni. Maafkan saya Erman. Kalau Akil ni tak berapa ingat awak, saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Maafkan aku. Aku ni tetap bersalah dengan kau, dengan anak kau. Sebab itulah saya beritahu awak tentang dia. Dia selalu marah saya. Dan saya rasa sangat sedih sangat. Saya tak nak berjumpa dia. Dia selalu marah saya. Dan saya takut dia benci saya lagi. Naila, saya tahu awak sedih sebab Encik Faris bergaduh dengan awak. Lagipun, saya ada di sini dengan awak. Awak jangan risau. Awak boleh tinggal di sini bersama saya. Lagipun, awak boleh bersama dengan saya. Saya pun rasa gembira awak dekat sini. Macam mana kau boleh gagal dalam misi ni? Kau buat apa sebenarnya? Maafkan saya, bos. Saya gagal dalam misi ni. Sebenarnya, ada seorang polis tu tendang saya sampai saya pingsan. Kau pula ada takut isteri aku kan? Dia pergi mana sebenarnya? Ke dia terlepas? Saya pun sama, bos. Maafkan saya. Isteri bos dilarikan diri oleh polis. Polis tu dah lepaskan dia sampai dilepaskan tali tu. Tetapi saya pun tak tahulah macam mana dia boleh hilang diri. Tak guna! Aku benci lah! Lepas ni, kau buat betul-betul lah. Cari isteri aku sampai dapat. Sebelum aku tendang dia ni sampai pecah! Tak guna betul korang berdua. Aku nak korang pergi cari sekarang polis dengan isteri aku sekarang. Kalau tak, sebelum aku cincang-cincang korang berdua sampai mati. Baik, bos. Alamak, kita dah terperangkap, Akil. Hai, malah betul nasib korang berdua ni. Nasib aku dah terperangkap kau dengan rantai ini. Sebelum bos datang untuk berjumpa korang. Lagipun, ini perintah akhir untuk korang yang datang ke sini. Tapi, kawan korang seorang lagi ada bersama dengan member aku seorang lagi yang lelaki. Yang akan bertarung dengan member kau. Wah.
Tak sangka korang bertiga datang ke sini untuk menjenguk dengan aku. Korang buat apa dekat sini nak cari aku? Nak cari binatang? Kami nak kau buka topeng dan topi tu sekarang sebelum kau kena tembak. Menyaga sungguh korang ya. Okey, aku akan buka sekarang topeng aku dan saksikanlah diri aku yang sebenar. Encik Faris. Tepat sekali korang. Inilah diri aku yang sebenar. Aku bukan Encik Faris lagi. Korang boleh panggil aku Faris. Tapi dengar-dengar mak bapak Zara mati disebabkan aku yang bunuh diorang. Tak guna kau, Faris! Tidak! Ini bukan yang terbiasa. Ku tahu apa yang berada di minda. Hatimu berbelah bagi kiri kanan dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdirnya? Apa kau setia? Biar berkali dipijak, ku harapkan untuk berganjak. Walau deras saing merah, ku reda. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada, hingga ku dan ku rebah. Biar hancur buku 5, biar itu yang ku ada, hingga ku dan ku rebah. Marilah kalau kau cuba berani nak melawan dengan aku. Tapi tak sekuat macam aku pun. Zara, jangan pergi. Kau dalam bahaya. Mak! Abah! Angah, Mak dengan Abah ada dekat sisi kamu. Kamu kena kuat. Kamu kena berani macam abang kamu. Ya, aku kena berani. Aku akan cuba sedaya upaya menjadi macam abang aku. Abang aku dah lama bersara menjadi polis. Dan aku takkan mengalah untuk melawan Faris yang membunuh mak Abah. Hei, Akil. Kau buat apa nak malu? Kau suka Zara ke? Hoi, diamlah bodoh. Berani betul kau bunuh mak abah aku. Sekarang aku akan balas dendam balik. Berani betul kau berkata begitu, Zara. Okey, kalau kau nak balas dendam balik dengan aku, marilah. Rasakan ni! Zara, jaga-jaga.
Zara! Zara, awak okey ke? Awak tak boleh bertahan macam ni. Kepala awak dah berdarah. Awak tak perlu risau, Akil. Saya okey je. Terkena tembak sikit je dekat kepala. Lagipun, saya rindu mak abah. Saya rindu mak abah. Sebab dia yang bunuh mak ayah saya. Awak tak perlu risau. Saya okey. Saya berjanji akan kuat semana pun untuk balas dendam balik. Hello, ini Puan Elena Sofia ke? Ya, saya orangnya. Saya ibu kepada Akil. Saya ada berita teruk kepada awak. Suami awak bernama Faris yang menjadi lelaki miskin yang membunuh beberapa orang. Tapi, dalam kejadiannya, Akil, Zara dan Irfan dalam bahaya. Kamu kena datang ke sini bersama dengan saya dengan Inspektor Hassan. Baik, Puan. Terima kasih. Sampai hati awak, Faris. Awak menipu saya. Dan saya takkan maafkan awak kerana awak dah serang Akil, Zara dan Irfan. Makin lemah pula kau ya, Akil. Tak sangka kau boleh jadi macam ni. Sebelum ni, kau dah sekuat macam aku. Tapi, sekarang, aku akan serang kau dengan satu-satunya untuk matikan kau dengan kawan kau selama-lamanya. Akil. Lemah. Mari sini, aku akan balas dendam balik. Jangan sakiti kawan aku. Ya! Irfan, terima kasih. Akil, mak kau dengan atuk kau akan datang tak lama lagi. Kau kena lari dulu. Kau kena jaga Zara dengan baik-baik. Aku akan jaga di sini untuk tahan kes Faris. Ada pengganti Akil rupanya. Irfan, anak saudaraku. Baik. Pak Nga akan bagi kejutan untuk kamu. Kamu akan diserang macam Akil. Irfan! Naila, awak okey ke? Jangan risau. Saya datang sini bersama Puan Elina dengan Inspektor Hassan. Tak guna. Gelap kota jadi saksi, langkahku sepi tanpa simpati. Rencana ini ku genggam erat, janji terukir takkan ku hianat. Bayang silam mengejar diri, nama yang hilang tetap di hati.